Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni pagi apa? Bukan macam lagu lah kan? Apa ni? Lagu apa? Kumpulan apa tu? Saya pun lupa lah. Yang pagi yang gelap kini sudah terang. Pagi yang gelap. Tapi yang gelap ni malam tadi gelap. Pagi yang gelap tak ada juga kan. Saya pun tak pandai nyanyi pun. Okey, saja teringat lirik lagu tu apa. Okey, lama kan saya tak selamba mengantuk. Selalu mengantuk malam. Pagi ni macam mengantuk. Ada ke mengantuk pagi? Mengantuk pagi tak ada kot. Biasa lepas subuh tu memanglah dia ada rasa macam ngantuk kan, tapi ikutnya tak elok lah tidur lepas subuh ni kan. Okey, tak apa. Actually ni kita ni tak ada apa pun, saja dah lama tak sembang-sembang. Suara pun tak berapa ni sangat lah, tekak tak ni kan, musim-musim panas, tak sihat ni kan, hujan, panas, demam, lagi apa lagi. So tak ada apalah, nak sembang sikit. Dah lama tak sembang dan perkara ni dah lama tak, bukan dah lama macam mana saya nak cakap, perkara ni saya nak ulas lama dah, tapi setelah yang saya tahu dua kejadian lah, yang berlaku di area saya ni, di Nilai ni, ni baru saya nak ulas sikit lah berkenaan dengan yang pertama tapi sorry, sebelum tu masih berkisar lagi. Saya ni main saya ni adalah untuk menerangkan berkenaan dengan aggression management lah. Aggression management, sembang-sembang santai pasal aggression management, pengurusan kekerasan ni, yang mana berlaku depan mata ke, dekat masyarakat ke, dalam video ke, dalam negara, luar negara ke, ataupun mana-manalah, tapi tidak menyentuh lah sensitivity siapa-siapa lah. Kita just based on situation lah, macam untuk awareness ataupun untuk education sajalah. Okay. Berkenaan dengan aggression management, yang topik pertama, iaitu berkenaan dengan kes rompak dekat kedai serba neka. Kes rompakan dekat kedai serba neka, seperti yang kita sedia maklum. Kes rompakan berlaku dah bukannya pertama kali, dah banyak kali sebenarnya, tapi orang kata macam mana cakap kebetulan berlaku kat tempat saya lah. Saya rasa macam dua, tapi tak pasti kalau ada yang lain. Okey, saya rasa semua netizen dah tengok video-video kes rompakan kedai serba neka yang dekat Nilai ni. Okey, di mana tengok perompak tu datang, biasalah dia akan datang dengan senjata lah. Saya pun tak pasti sangat senjata apa, tapi nampak senjata lah, bawa something lah, bawa benda. Okey, apa yang saya nak kata kat sini, dari segi aggression management, pengurusan kekerasan, ni saya tak cakap siapa salah siapa betul, tapi cuma sekiranya berlaku kepada rakyat marhen di luar sana, sekiranya berlaku depan mata, ataupun sedang bekerja berlaku, ataupun permis dimasuki orang, ataupun macam-macam, ataupun lah berlaku rumah jiran ke dan sebagainya, rumah siapa-siapa lah kan. Yang pertama sekali, kita ni kan sentiasa kena berwaspada tau. Maksudnya ini sebelum berlaku, saya nak cakap sebelum berlaku kata kes rompakan ni, kita ni hidup mesti sentiasa mata kena liar, tengok keliling kan, mata kena alert, tengok apa yang keadaan berlaku kan, ada apa benda datang rushing kat kita ke, ataupun ada nampak yang berlega-lega ke, nampak macam tak kena kan. So kena alert tu satu lah. Kena liar lah, mata kena liar, kena alert mata kena alert.
Yang keduanya, okey, apabila berlaku, okey, dia sebenarnya bukanlah kata kita dah tahu nak berlaku, kita mana nak tahu kan. Tapi apabila berlaku, nampak je situasi yang macam tu, memanglah of course kita kena call polis lah, cepat call polis. Tapi sementara nak call polis, sementara kita pun nak mencari nombor telefon polis, simpanlah nombor telefon polis, balai polis berhampiran dan sebagainya. Tapi at least sekurang-kurangnya kita kena jerit tau, kena macam sebelum ni lah saya kata, aggression management yang saya cakap sebelum ni, kita kena jerit, kena shout, hoi ke, tolong ke, something. Okay, mungkin kita nak nampak benda tu berlaku susah, tapi in case kalau berlaku, kita terus tanam dekat dalam kepala kita, itu je pertolongan yang kita boleh. Kita jangan pergi fight lah, fight tak boleh. Okay, fight memang tak boleh, jangan. Kita bukannya kategori itulah. Dia ada senjata dan sebagainya, bahaya. Okay, untuk yang pekerja pula, tak kisahlah pekerja syarikat ke, company ke, kedai ke, apa-apa, ikut logik sebenarnya. Kalau yang masuk kedai kita tu ataupun on the way ke kedai kita adalah orang yang bertutup, maksudnya pakai mask, pakai helmet, pakai hood, pakai topi, pack mata, kita dah boleh alert dah sebenarnya. Terutama yang pakai helmet lah, helmet dan bertutup muka kan, macam tu. Kita terus alert, tapi bukanlah kita nak tuduh dia, oh dia kata orang jahat, jangan aku kot dia pun memang tak sempat buka helmet ke apa kan. Kita janganlah macam tu. Tapi bila kita tengok dia pakai helmet tu je, kita terus ambil langkah jaga-jaga. Maksudnya kita terus keluar daripada kedai tu, saja keluar kedai, bukan keluar kedai lari, janganlah nanti bos marah, ataupun keluar pada company ke, syarikat ke, permis ke, nanti bos marah, jangan lari. Tapi maksudnya kita, ni saya cakap cara kampung-kampung, cara sembang-sembang, cara kampung-kampung, kita kena buat-buatlah, ambil telefon, keluar macam ataupun buat macam berborak ke pada Pak Mat ke, Pak Ali ke, Pak Abu ke, Pak Kasim ke, Pak, tak kisahlah Pak apa pun kan, Uncle Soh ke, Uncle Maniam ke, tak ada kat luar tu, tapi buat-buat macam pun boleh, buat-buat. Saya kerap juga lah buat macam tu. Kita keluar je macam saja cakap, tak pergi je, Pak Ali, apa, tapi kita bergerak jauh lah, bukan kata keluar tu nak lari, tapi bergerak jauh daripada premis, dan kita perhatikan, kenapa orang tu pakai helmet okay. Sebab apa tahu? Sebab orang yang buat jahat ni, dia dah well prepared lah, dia dah prepare. Kita ni tak tahu bila kejahatan tu nak berlaku. Jadi itu cara kita, teknik dia. Kita menjauhkan, kita nampak je yang macam tu, tapi tak semestinya semua yang pakai helmet tu perompak, semua pakai mask tu perompak, tidaklah. Tapi cuma kita mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan kita dah nampak dia pakai helmet, dia kan salah kan. Kalau tak silap saya, dia bukan dia salah macam mana kan. Kalau contoh kita nak ambil duit kat mesin ATM, mana boleh nak pakai helmet kan, dah ada tunjuk lambang kan, helmet buka kalau tak silap saya lah. Ataupun kat mana-mana premis ke, memang ada. Mana boleh, ikut logik lah, mana boleh masuk tempat orang ke. Let's say lah, kita bekerja pejabat kan, cikgu sekolah ke, pejabat ke, ataupun mana-mana, saja pakai helmet masuk dekat dalam office, tak dikejar bos kita kan, apa hal pakai helmet ni dalam apa pejabat kan. Jadi yang kata apa, ikut logik. Okay, yang seterusnya, ketiga adalah bila kita dah alert tu, maksudnya kita sebagai orang luar tengok pun dah alert, orang yang dalam premis pun dah alert, polis memang kita kena call polis, simpan nombor telefon balai simpan nombor telefon balai. So yang keempat, kita perhatikan tindakan itu. Tak apalah kalau dia dah merompak sekalipun, tak apa, kita perhatikan tindakan. Sebab apa? Kita boleh cam plate number, cam baju. Sebab kita cuba hilangkan panik kita tu dengan cara macam tu. Kalau kata contoh, dia tahu kita nak bertindak macam tu, dia halakan parang kat kita, tak apa, sebab kita dah tempat open, kita boleh lari. Jadi kalau dalam kedai,
Bak kata siapa dia lelaki gangster tu balik, dekat dalam mau lari mana. Dia kata macam tu. Maksud dia kalau dalam kedai, dalam premis, dalam syarikat, dalam bangunan nak lari mana. Kalau dia tak apa-apa dengan kita tak apa. Tapi kalau dia apa-apa dengan kita tak boleh lari mana. Itu ni lah. Itu sedikit tips lah. Okey. Yang seterusnya adalah kalau ni option bukan wajib, option ataupun bukannya semesti kena buat. Kalau kata ada kelebihan sikit kelebihan kat diri tu kan, contohnya dia penyendaian ni dia rushing, dia tak boleh duduk sejam, dia nak rompak tu sejam, ataupun dia nak buat jahat tu sejam, dia tak boleh dia pun rushing. Kalau tengok dia tengah ambil kesempatan, kalau dia tengah rushing tu, ambil kesempatan untuk something, tapi make sure keadaan tu kita ada backup, ada kawan, ada backup, ada orang sekeliling lah. Seorang-seorang ni kan, seorang-seorang takut nanti kita nak sabotage dia, contohlah tendang motor dia ke, ataupun baling penutup tong sampah ke kan, takut miss, dia cari kita pula kan. Tapi still boleh lari lagi sebenarnya. Tapi ini kalau ada kelebihan sikit, sebab bukan saya kata wajib bukan semestinya, tapi sekurang-kurangnya kalau ada sikit, tapi bukan sampai yang maksimum ada kelebihan sikit, sebab kita mesti ada perasaan sayangkan syarikat kita, kedai, company, office, sayangkan kerja kita, sayangkan bos kita, sayangkan organisasi kita mesti ada rasa sikit kan. At least kita memberi impact sikit kepada dia. Contoh kalau kata motor dia terjatuh, mungkin dia masih boleh naik motor tu jalan, tapi motor tu ada kerosakan tu. Itu kita nak marking tu, nombor plate number, kerosakan, dia tak sempatnya nak pergi workshop. Bila dia nak, tak tahulah kalau dia rembat belah motor orang lain kan. Tapi sekurangnya ada macam tu. Tapi bukan sampai mendatangkan yang maksimum, kecederaan maksimum atau sampai kematian. Jangankan kita pula menjawab. Ini sikit, bukan wajib bukan wajib. Tapi cara menguruskan kekerasan tu, aggression management, dan dia akan jadi satu pengajaran kepada orang yang buat tu, sebab dia pun takut, cuma dia well prepared, kita tak tahu. So akan menjadi ketakutan kepada dia lah. Dia nak buat pun, kalau dah berjaya pun, dia nak buat pun dia fikir, gila lah, kalau tadi kita masuk longkang, kalau tadi kita jatuh, kalau tadi kita ni, kalau tadi kita tu, dia pun fikir. Tapi sekurang-kurangnya memberi impact, sebab kita tak boleh juga nak biarkan saja macam tu. Tapi tidak semestinya. Kalau ada kelebihan sikit, ada peluang, mungkin nak belajar silat ke, belajar taekwondo ke, belajar karate ke, belajar TTS ke, belajar apa-apalah, yang ilmu-ilmu yang ni. Tapi kalau tak ada, jangan. Cukup sampai saya bagi tadi, sampai 4-5 step tu je. Baru 4-5 step lebih kurang lah, sampai step terakhir tu lah. Bukannya sampai yang kata yang sabotage tadi tu. Sekurang-kurangnya membantu pihak berkuasa. Kita pun kena bantu juga pihak berkuasa. Jangan nanti bila pihak berkuasa baru sampai, kita marah pula pihak berkuasa kan, pihak berwajib, agensi, apa ni Aceh, lambat lah, apalah. Janganlah. Kita sama-sama membantu. Nak lawan penjenayah ni, kita kena bersatu hati. Sebab penjenayah bersatu hati, kita gaduh-gaduh pula. Janganlah. Okey, selesai bab tu saya ringkas je. Itu ringkas tak ringkas pun dekat 15 minit juga lah ni, 14 minit lebih, 15 juga. Okey, ringkas berkenaan dengan topik pertama kita, iaitu rompak, kedai yang kena rompak, kedai ke premis ke apa-apalah, yang kena rompak. Saya tak sebut spesifik siapa, tapi ada 2 kejadian kedai sebenarnya dinilai. Tapi saya tak pasti kejadian ada lagi kita ada selepas itu ataupun sebelum tu, saya tak pasti. Yang saya ingat ada 2 lah, yang which is saya nak tengok bahayalah kepada orang awam dan juga pekerja lah. Tapi Alhamdulillah saya rasa macam tak ada kecederaan, tak ada, macam okey, nampak selamat. Okey, Alhamdulillah. Yang penting selamat, selamat tu penting, apa-apa selamat. Macam saya kata tadi, jauhkan daripada bahaya tu, keluar pada kedai, jauhkan pada bahaya awal. Tak rompak tak apa, tapi kalau rompak kita dah selamat, jauh. Janganlah kita nak bertahan kat situ ke, macam cerita Mak Saleh ke, jangan. Okey, itu topik pertama. Okey, topik yang kedua,
Okey. Aggression management juga, pengurusan kekerasan berkenaan dengan rasanya baru lagi jadilah, iaitu yang kes yang dekat airport lah. Okey, ini itu melibatkan rescue. Pengurusan kekerasan juga sebenarnya. Bukan dia tak ada bergaduh ke apa, tak ada. Tapi maksudnya pengurusan kekerasan aggression management ni, iaitu orang tu tengah agresif, orang tu tengah, dia akan bertindak agresif kalau kita bukanlah provoke, tapi kalau kita macam kita nak pergi bantu orang yang tengah kemurungan ataupun ada masalah psikologi ni, bila kita nak cuba bantu, dia akan agresif. Tu yang kita nak kata aggression management tu. Macam kucing, macam pagi tadi, saya terjumpa kucing panjat rumah saya. Tinggi tau. Tapi saya terserempak. Dia terkejut, saya terus cakap nanti. Padahal kucing, saya cakap nanti. Sebab apa? Saya takut gedebum jatuh. Kita tak nak aggression management, tak nak agresif, tak nak bertindak. Kita tak agresif, tapi kucing tu rasa macam kita agresif, macam kita tak bagi dia masuk rumah kita. Tapi tak, kucing tu comel, gemuk. Tapi cuma orang kata apa saya cakap, dia gelabah, dia gabra kan, dia terkejut, dia takut dia bertindak agresif. Okey, dia takut jatuh. Okey, rumah saya dah tinggi kan, tingkat 50-100. Saya suka cakap kat anak saya macam tu, 1400, 1500, 1600, ni 50-100 je kan, nak cakapkan tinggi tu. Okey, jadi bila kita nak rescue orang ni, saya tak pinpoint siapa-siapa tapi kejadian semalam ke bila semalam di airport tu. Jadi saya tak menyalahkan siapa-siapa, tak ada siapa salah atau betul, tapi ni bab rescue ni saya tak kata saya pakar tapi saya boleh buat rescue lah. Okey, rescue ni kita kena ada safety tau. Kita tu kena ada safety, satu. Yang keduanya, kita kena fikirkan safety pasal orang tu. Itu wajib tu. Orang safety, kita safety. Kita safety, orang safety. Dia mesti macam tu. Dia tak boleh nak jadi hero ke, ataupun terasa niat kita terbaik ke, terasa kita kuat ke. Jangan. Kalau berlaku apa-apa pasal orang tu meronta, kita tak ada safety, kita sekali pindah alam sama-sama dengan dia. Boleh jadi pindah alam, jumpa kat alam sana. Naya tu kalau niat tu baik, tapi gitulah. Dia safety. Lepas tu, dan bukan senang tau kita nak memujuk orang yang tengah, kalau kita nak rescue orang lah. Tapi kalau itu yang bab orang yang murung lah. Tapi kalau rescue berkenaan dengan orang emergency, dan mungkin dia tergantung ke, dia nak terjatuh ke, itu pun sama juga. Dia tak murung, tapi di dalam beremosi, yang dia dalam keadaan takut. Dia dah takut, jadi kita pun kena relax juga. Duduk kat kena relax. Orang murung kita kena relax kalau nak rescue. Orang yang tengah ketakutan pun kita kena ni juga kena relax, kena tenangkan dia, relax. Sebab siapa yang nak mati tak? Gila apa? Tak kisahlah dia murung ke, dia takut ke, dia apa ke, dia tak sengaja ke, siapa nak mati? Tak ada siapa yang, sorry to say lah, orang yang bunuh diri pun dia pun takut sebenarnya, tapi tak tahulah sebab apa dia bunuh diri. Kita tak sempat nak tanya dia lah kan, sebab dia dah, kalau dia dah mati tak sempat tanya. Kalau dia cedera kita sempat tanyalah, tapi dia mesti akan menangis, menyesal. Tapi ceritanya tak semua orang takut nak mati. Siapa pun takut. Tak kisahlah siapa-siapa pun, peringkat umur ke, kategori ke, latar belakang ke, tak berani. Bukan senang nak cerita pasal mati-mati ni kan. Itu tak apa, okey, tapi kita cerita bukan nak cerita bab mati, nak cerita bab safety. T juga ujung dia kan, safety mati. Betul, boleh juga kita pakai tagline tu, tak safety mati. Boleh juga kan. Tapi kasar pula kan dia punya tagline tu. Jadi safety lah. Kena safety kita, safety dia, safety kita. Kita kena. Lepas tu tindakan tak boleh terburu-buru. Tak boleh terburu-buru. Tak boleh gopoh-gapah. Tak boleh rushing, tak boleh.
So apa yang berlaku tu dalam video rasanya semua tengok lah, ramai mungkin netizen yang tengok. Itu bahaya. Janganlah berlaku benda-benda macam tu. Tak tahu tanya, atau tak tahu rujuk, kita boleh call bomba kot. Bomba ada, apa lagi, APM kot. APM mungkin boleh juga buat rescue, tapi apa-apa kita bomba lah. Bomba, mungkin APM, tapi tak payahlah nak panggil sampai peringkat komando ke semua, tak payahlah kan. Itu bukannya peperangan kan. Bukannya bab apa, apa ni, rescue masa perang ke apa kan, yang macam apa berlaku di Asia Barat tu, nak rescue pilot lah. Bukan. Ini rescue orang murung ataupun orang yang tercedera ke, ataupun orang yang tersilap langkah, dia terjatuh ke daripada arah tinggi, daripada ke sungai, dalam sungai, ke kawasan apa, curam, gaung, tu semua. Maksudnya kita kena apa, safety, kena jaga safety. Saya tak baca pasal SOP. Saya tak sentuh SOP, tak sentuh apa semua, tak sentuh. Saya tak sentuh apa-apa pun, tapi apa pun safety. First safety dia, safety kita, safety dia. Okey, topik seterusnya yang ketiga kan, tadi 2, ketiga. Ketiga, yang sama juga, safety sikit je berkenaan dengan yang tertembak tu kan. Tertembak di Johor. Saya tak pasti apa kisah dia, tapi bak senjata api ni lah, banyak yang berlaku pasal senjata api. Saya tak pakar juga pasal senjata api ni, tapi bak safety lah, cerita safety. Apa-apa pun sekeliling, kalau libatkan benda-benda senjata ni, sekeliling tu kena tengok. Sebab dia senjata ni kena hala ke depan je, dia tak boleh hala ke sekeliling. Tapi walaupun hala ke depan, tengok juga kat depan. Jangan, saya betul dah hala ke depan, tapi rupanya ada kawan kat depan. Kawan tengah, tak tahulah kan. Biasalah kan, orang dekat shooting range ni, ialah mungkin tengah betul target, apa semua kan. Jadi, benda tu kena tengok sekeliling. Tapi sentiasa hala ke depan senjata tu. Seterusnya, communication tu kena ada. Communication dengan kawan-kawan yang, kalau kat range ni, jangan tahu seronok je. Saya tahu, biasanya orang pergi range ni seronok, wah tembak kena, wah suka semua, wah happy. Tapi apa-apa pun communication. Tak apa, marah kawan pun tak apa, tapi communication. Belakang lah, jangan pergi depan, senjata turun. Macam tu. Kena communication tu kena jelas, terang, jelas. Communication kena ada, kena sentiasa communicate. Jangan happy je kan. Yang seterusnya adalah, orang kata apa, kalau tak reti nak buat apa, nak selamatkan senjata ke whatever lah, saya pun tak pandai sangat pun, tapi tanya orang dekat range tu. Kita ada staff bertugas kat situ, mesti ada punya. Minta bantuan dia, minta bantuan apa semua. Tak apa, orang tak kata bodoh pun kalau kata kita minta bantuan. Yelah, tahu kadang-kadang kita, saya faham lelaki ni kan, sifat dia. Dan kalau bab-bab senjata ni lah, bab-bab senjata action lah kan, senjata kan. Lelaki ni kan tak kisahlah senjata apa-apa pun, keris, parang, senjata api, apa-apalah kan, bawa senjata. Lelaki ni dia macam senjata kan, senjata macam tu. Tapi tak apa, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Even sama juga kalau kita pegang keris, pegang parang, tak tahu pegang keris, pegang parang, tanya orang yang tahu pegang. Tanya orang yang tahu pasal mata ni, kat kokot ada mata tu, ada bisa racun ke apa kat dekat mata, keris, parang ke pedang kan. Tanya. So itulah sedikit pasal berkenaan dengan aggression management, safety dekat tempat yang ni lah, yang apply senjata lah, bukannya setakat dekat lapang sasar je, tempat yang apply senjata. Maksudnya kata kalau keris mungkin kat gelanggang silat, kalau parang, pedang kat gelanggang belajar samurai ke, silambam sekalipun walaupun pakai kayu, kat gelanggang silambam. Cara handling senjata tu, kita tengok sekeliling. Tepuk kepala orang, tak naya. Zaman sekarang bahaya. Dulu mungkin boleh minta maaf je kalau kena kepala, tapi sekarang kalau kena kepala, cedera mana, perut ke mana, tak kisahlah, cedera tangan ke,
Sekarang apa istilah sekarang apa orang panggil LOD saman jadi orang gitu lah, saya tak faham sangat. Jadi kena jaga-jaga yang tu lah. Okay, seterusnya yang keempat, aggression management, pengurusan kekerasan. Okey, ni tak adalah nak kata ada kaitan sangat, tapi cuma boleh dikaitkan jugalah. Okey, dengan apa yang tengah apa orang kata apa, tengah membara kan, malam tadi tengah membara. Saya pun malam tadi sepatutnya pergi, tapi fikir-fikir balik, pack lah. Sebab apa saya saja nak buat sama ada live ataupun record kat situ, nak cakapkan hari ni lah dia apa yang berlaku dekat KL. Dia tak pasti dekat mana, tapi dekat KL lah. Dekat KL main apa, simbah-simbah konsert, ada simbah-simbah air ni kan. Saya bukanlah nak sentuh pasal apa, tapi aggression management lah, pengurusan kekerasan ni. Dia bila tempat-tempat macam tu, dia akan orang ramai, crowd, boleh macam-macam lah masalah sosial berlaku, boleh jadi bergaduh, boleh jadi mabuk, boleh jadi macam-macam, tak puas hati, boleh jadi bergaduh, boleh jadi apa lagi, kadang-kadang tersimbah air, kata nak main simbah-simbah air, tersimbah ada gaduh. Jadi dekat situ secara aggression management itu, pengurusan kekerasan itu, tak payah pergi lah. Tapi kalau nak pergi juga kan, yelah, dari segi agama tu memang tak baik lah kan. Tak kisahlah apa-apa alasan sekalipun, yelah, pergi. Dia bukan sekadar kata konsert malam tadi, apa-apa konsert pun sama macam tu, bercampur-campur kan, selah campur-campur. Tapi selagi undang-undang kata tak larang, ada pihak berkuasa jaga dan sebagainya, bolehlah pergi. Tapi dari segi agama memang ustaz-ustaz semua, tok imam semua cakap punya sama lah. Okay, tapi dari segi aggression management, macam saya kata tadi, kena jagalah, berhati-hatilah. Tempat-tempat macam tu, pickpocket ada, kena beragut ada. Mungkin kita tak tuduh, tapi kawasan macam tu, crowd macam tu, kena pengurusan kekerasan ni kena highly apa, berjaga-jaga lah. Kena highly apa, take care diri, macam-macam lah. Masyarakat, tak tahu lah kalau budak-budak ada lalu ke, saya tak pastilah, sebab saya tak sampai malam tadi. Saya ingatkan malam tadi saya nak sampai, tapi apa ni, orang kata apa, tak jadi. Dan komen-komen yang tengok situ, orang kata apa, yelah, orang tak suka lah kan perkara macam tu kan. Tapi yelah, tak apa, benda tu dari segi undang-undang, yang tak silap saya, undang-undang kata tak salah. So tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi bahayalah, kita crowd ni, bukan saat konsert pun, perhimpunan apa-apa pun bahaya. Dari segi aggression management ni kena jaga-jagalah. Berhimpun ramai-ramai ni, pihak berkuasa memang ada, tapi diri kita tu lah, kena berjaga-jagalah tempat-tempat macam tu kan. Melompat-lompat kan, terpijak kaki, boleh jadi. Lompat-lompat ACL, lagi apa lagi, lompat ke debuk jatuh, boleh macam-macam boleh jadi. Lepas tu dengar katanya, kalau tengok video-video lah, tak tahu netizen lebih tahu lagi lah, rakyat mungkin ramai masyarakat dah tengok video, berlaku pula apa, hujan lebat, ribut. Yalah, kalau dari segi agama, Allah nak tunjukkan sesuatu lah. Tapi dari segi aggression management kan, kalau ribut macam itu, lah tengah-tengah ni lah kot agaknya, nak buat konsert ni kot agaknya, saya tak pastilah. Memang kebetulan hujan lebat, ribut. Bayangkan dengan jalan raya tak nampak, tiba-tiba tengok ada yang divider plastik tu melayang, hampir kena kereta, pokok, dahan patah. Jadi ini yang nak kata tu, aggression management ni, pengurusan kekerasan di kawasan tu. Manalah tahu tiba-tiba hujan lebat macam tu, peti kilat, peti ni bahaya ni, peti dia sambarnya habis. Jadi ada yang kata Allah dah bagi hujan banyak, air banyak turun situ lah, pasal semua tak lompat-lompat kat situ kan.
Pandai pula diorang pasal aggression management, pengurusan kekerasan cuaca hujan tak nak pula diorang lompat-lompat situ kan. Yelah gerti pula ya. Okey. Tapi bila aku pun ramai-ramai kalau tak hujan dia jadi tak gerti pula. Bahaya, ramai-ramai ni bahaya. Yalah, memang semua kena hati-hati, semua jaga antara satu sama lain, jaga jarak, jaga keselamatan, jaga apa-apalah. Tapi kalau dah ramai-ramai tu tersiku jadi tak sesuai tempat itu. Tapi bab perundangan tak ada melarang, tak ada lagi tulis, saya tak baca di mana-mana ataupun dalam video ke, saya pun tak google apa-apa lagi lah. Dan saya rasa nampak tak ada tulis apa-apa perundangan berkenaan dengan salah, berkenaan dengan yang konsep air hujan-hujan ni lah kan. Tak ada. Tapi cuma dari segi aggression managementnya kena berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Tapi kalau berlaku seperti biasa, laporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa di situ laporkan kalau tiba-tiba wallet dah hilang ke, barang tercicir ke, handphone tercicir ke, kena seluk saku ke dan sebagainya, pihak berkuasa lah. Okey, itu berkenaan dengan yang panas lah. 2 hari, 2 malam tak saya 2 malam panas lah. So benda tu kalau dari segi tadi aggression management, agama pun saya sentuh sikit, aggression management. Dan kalau label kepada kategori negara kita lah, semua orang tahu negara kita negara apa kan, dan majoriti ahli sunnah wal jamaah dah tak patut berlaku lah. Tak kisahlah konsert semalam ke, apa-apa konsert ke, macam tak wajar lah. Bukanlah saya kata nak menentang konsert, saya pun tak adalah kata, saya pun tak berpandai sangat lah nak cakap menentang konsert ni. Ada pihak lebih berautoriti lagi yang boleh mengulas pasal konsert-konsert ni apa semua. Tapi yelah, kalau dah konsert tu normal lah kan, ramai-ramai kan, ramai. Tapi etika tu kena adalah etika. Saya lebih sentuh pada aggression management, etika dan sebagainya lah. Tapi dari segi sudut agama, ahli sunnah wal jamaah, itu pihak berautoriti lah kena ulas. Saya tak pastilah macam mana. Tapi kesesuaian tu, nak cakap tidak ada kan takut orang marah kan. Boleh katakan tidak ada kesesuaian nak buat konsert-konsert ni, tapi kurang ada lah. Boleh kata kurang ada lah. Boleh lah. Orang kata apa, tengok dia punya rules and regulation perundangan dia macam mana lah. Rujuk kat situ lah. Saya pun tak pandai sangat, tapi kat situ lah. Okey, paling tidak pun kalau dekat KL tu, yang kalau tak ada konsert famous basking lah kan, basking. Basking boleh lah tengoklah basking tu kan. Tapi tu pun kena tengok juga dari segi sudut pandang agama. Saya rasa tak tahulah agama lain, saya tak pasti. Saya pun tak pakar pasal merujuk agama yang lain. Tapi kalau agama lain tu saya rasa tak ada kot bagi buat konsert-konsert yang macam ni kan. Saya rasa lah. Saya rasa boleh rujuk lah. Dan tu, nampak tak tu? Ni. Bendalah mana ni. Ni bendalah. Ni. Tapi bukan monyet bukan zoo. Tapi ada yang kata peristiwa malam tadi tu, 2 malam tu, zoo macam zoo. Tapi tu bukan binatang zoo tapi tak nak jadi macam tu lah, terpanjat-panjat. Nasib dia tak lompat macam tu. Ikutlah, bukanlah kata apa, kalau terlompat-lompat tu sebab kata zumba ke, sebab kata workout ke, aerobik ke, boleh lah saya tengok lah kan. Baik, sebab bila bersukan ni, maksudnya zumba, aerobik, dia aggression management itu saya rasa tak ada pengurusan kekerasan lah, sebab tak ada pula lagi orang mabuk ataupun orang melompat-lompat tak tentu hala, orang nak menggila masa aerobic dance ke apa, tak ada lagi, tak belum jumpa lagi lah. Paling pun dia nak share, dia nak gelek-gelek kalau zumba tu lah kan. Tapi orang kata apa, kalau konsert ni lah faham lah. Saya pun tak pandai sangat pasal konsert ni tapi faham lah. Kadang terlanggar, dia macam pergi kelab kan. Terlanggar awet orang ke dah bergaduh, terlanggar orang, padahal
memang dah sama-sama dalam kelab, terlanggar orang mabuk ni atau macam-macam, dah jadi gaduh, dah bonzer datang, dah angkat geng, dah aduh gitu lah. Tapi so far memang tadi saya tak dengar apa-apa pun, tapi cuma tak berapa yelah, tak berapa sesuai lah kot agaknya kan di negara kita ni lah. Tapi tak apa, dari segi perundangan macam tak ada apa, tak ada kesalahan apa-apa lah. Dan alhamdulillah selesai secara aman kot, rasa secara aman. Rasanya ada yang buat demo, tapi saya tak pasti golongan mana buat demo, tapi alhamdulillah rasa secara aman kot. Tapi tempat-tempat macam tu, aggression management dia kena alert. Okey, yang keempat yang tadi, yang 4. Okey, yang kelima adalah berkenaan dengan ni aggression management juga, tapi di peringkat yang tinggi juga, iaitu yang pelayaran pergi ke Gaza tu. Saya tak sebut pelayaran apalah, tapi semua netizen, rakyat, masyarakat semua tahulah. Ramai yang YouTuber, influencer ke siapa-siapalah yang di online lah, dah ulas berkenaan dengan pelayaran di Gaza tu, ke Gaza. Saya tak pasti dapat landing ke tak, saya tak pasti. Tapi dari segi aggression management ni, dengan kata lah kena culik dengan pihak Israel kan. Saya tak pasti kena, ada yang kata macam tu, ada yang sekarang kan tak boleh sebut, nak sebut nama Israel kena sebut macam tu, Israel lah. Adalah secara aggression management ni adalah orang kata apa, yelah bahayalah pergi tempat macam tu kan. Kita nak menguruskan kekerasan tu memang bahayalah, sebab orang kata macam mana, tempat tu tempat bahaya, tempat perang kan. So pengurusan kekerasan ni memang sangat keras lah, nak menguruskan kekerasan. Kalau lah kata, sebab kita, saya bukanlah kata nak tolak pasal jihad tak jihad ni, bagus nak berjihad ni, tapi bukan caranya. Itu pengurusan kekerasan yang bagi saya, tak tahu lah, pendapat saya silap lah. Tapi tak apalah, siapa nak buat lah, saya tak nak komen. Contohnya, saya nak sentuh silap tu. Contoh, bila kita pergi tempat macam tu, kita rasa semangat, kita akan cakap apa? Kita ni nak berjuang, kita ni berani pergi, kamu yang tak berani, malulah, yang tua pergi, yang muda tak pergi, ni kita bersemangat lah kan, nak pergi berjuang untuk kalau tak cakap jihad pun untuk kemanusiaan, untuk kata masyarakat. Betul saya tak cakap salah. Tapi apabila kena je, macam kata contohlah, kena macam kes kata kena culik ataupun kena tawan, kena intercept, kena tawan dan sebagainya, lepas tu kita bising pula. Nampak sangat kita pengurusan kekerasan tu kita tak fikir. Kita bising pula, tangkap saya, kenapa tangkap saya ni, apa. Dah tahu tempat tu tempat perang. Jangan kata pasal Asia Barat dia, pergi Gaza ke apa. Dulu nenek moyang kita, masa zaman-zaman orang putih dulu, Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, komunis kejap, lepas tu British. Siapa tu lah, dekat dalam kancah peperangan. Payah nak kata lah, tapi macam tu lah. Mana boleh macam kata contoh kan, saya selalu mengusik ada seorang kawan saya ni lah, dia kata, kalau kita pandai silat lah kan, macam dalam cerita tentang filem silat-silat ni lah kan. Saya selalu buat dialog sendiri. Tiba kita nampak satu kejahatan berlaku, katalah contoh lah kan,
askar musuh ataupun pihak musuh mengganggu masyarakat, kacau, orang kata apa, kacau negara kita, kacau rakyat lah, kacau negara. Dan dia dah masuk, dia kacau rakyat. Begitu ni pendekar ni, pahlawan. Kita pun dengan tangan sabit belakang, kita bercakap, jangan diganggu orang yang tak sudi. Wah, kita nak buat pendekar pula, kena tembak. bukan saya kata, bukan saya tak boleh, tapi maksud kata gitu, kita pengurusan kekerasan kita tu, aggression management tu kena ada. Kita nak marah dia pula sebab dia memang dalam kancah, dia tengah menawan negara, dia tengah menawan kawasan. Memang lepas tu kita marah pula dia, kenapa tangkap saya, kenapa intercept, kenapa ni. Ni bukan waktu aman. Itu saya kata aggression management tu, pengurusan kekerasan. Unless ini bukan wajib, ini bukannya semestinya, bukannya nasihat suruh buat dan sebagainya, tapi unless memang dah nekat. Tak tahulah, saya selalu cakap dengan saya lah, dengan diri saya cakap dengan anak saya, dengan isteri saya, cakap dengan kawan saya, kalau saya dah nekat, memang nak pergi tu, nak langgar habis-habisan, macam tu, tengok kena intercept je, ambil kau, betul-betul rengkuh. Itu kalau dah nekat. Tapi kalau rasa tak nekat, hanya macam terfikir kita nak berjuang, kita nak apa, tapi dalam hati saya bukannya nak pergi lawan, saya nak kemanusiaan. Tapi kau pergi tempat macam tu, memang habis lah. Memang orang tu memang dah tak ada kemanusiaan. Tempat-tempat macam tu memang tak ada. Even negara kita dulu, nenek moyang kita pun dah hadap dah benda ni. Jepun kan, masa Jepun zaman tu lah kan, bukan sekarang janganlah. Sekarang dah okey. Tentera Jepun pada masa dululah, masa perang, mananya try lah, tak boleh. Memang dalam kancah Portugis ke British ke pun memang macam tu, dalam kancah komunis, dalam kancah macam kita nak kata kezaliman komunis, kita kata kan, memang dalam kancah tu memang tengah zalim. Sebab tu askar kita bermati-matian lawan komunis dulu, lawan Lieutenant Adnan, lawan Jepun. Mana ada Lieutenant Adnan ke kalau cerita apa, Sarjan Hassan lagi tengok by film lah kan. Cerita perang-perang lah. Mana ada saya sebenarnya saya nak menegakkan untuk rakyat, saya tak lawan awak, so awak jangan lawan saya. Mana pun tak boleh lah. Dalam kancah memang kena lah, tak boleh buat apa lah kan. Tapi tak tahulah, kau nak pergi juga yang ke Gaza, belayar Gaza tu, pergilah. Tak ada siapa larang pun, rasa kerajaan pun tak larang, so tak larang pergilah, risiko sendiri kan. Tapi cuma janganlah, bagi saya dah cakap macam tu, siap kata apa, boleh sila baca apa surah ke apa macam tu lah, tak boleh. Okey, bagus. Tapi lepas tu bila kena dengan pihak Lanatullah tu, Israel, Yahudi, Zionis tu, bila kena bising pula. Memanglah memang ada sifat macam tu. Lepas tu lepas dah kena, lepas, okey, dah lepas ni cerita dah lepas, jangan kata dah balik kan, dah sampai mungkin lah, tak tahu, saya pun tak ikuti sangat, tapi katalah dah sampai, lepas tu bercakap juah pula. Sampai ada cakap apa macam ni, tengok dia, mata dia tengok saya, kita nampak ketakutan di mata dia. Sudahlah, dah lepas nak cakap macam tu pula, mujur orang tu tak cungkil mata kita. Dia tu sebab orang tu tengah dalam kancah, orang tu dah berpuluh tahun tau, kancah perang tau. Kita ni dah puluh tahun tak ada rasa darurat, baru rasa COVID sikit je itu. Kita belum tahap darurat yang perang lah kan, yang macam berlaku di negara saudara Islam kita kan. Kita tiba-tiba bila kita balik, kita bercakap juah pula. Kita kata kita tunjukkan yang orang tu zalim, tak bagi, katalah tak bagi makan minum, contoh lah kan, contoh. Lepas tu sebenarnya orang tu takut
Lepas tu kita boleh cakap pula, saya yang macam ni pun berani, anda semua kenapa tak berani pergi? Oh, dah lepas boleh lah. Apa kata? Cik cadang lah kan. Jangan nak settlekan kat sana dulu. Kan nak kata pasal berani tu, settlekan kat negara kita dulu. Kat negara kita ni kan. Saya bagi contoh lah. Kan kalau saya sebutkan sensitif pula sebab ramai yang suka hisap benda tu kan. Sebab harga rokok mahal, dia orang hisap brand-brand tu lah, saya tak nak sebut. Cuba lawan yang tu, try lah. Lawan sedikit tu. Tu level sedikit, bawah dia ada kartel. Okay, try lawan yang tu. Berjuang untuk negara sendiri, lawan. Try lah. Macam tu kan. Ataupun kalau tak dia pun, lawan tadilah yang kes rompakan kedai sebenarnya ke. Try lawan yang tu. Baru tahu buku dengan ruas. Macam tu. Ini bila dah lepas, sebab orang tu tak buat apa-apa, kita bercakap pula. So bukan saya mengecam, taklah kecam, tapi cuma ni dari aggression management. Kalau betul nak pergi, aggression management tu, menguruskan kekerasan tu macam mana. Dan kalau balik pun, kita masih menguruskan kekerasan tu, jangan kecam. Let's say kalau balik, ni sajalah saya bagi advice sikit. Balik, kita bagi tahu, memang di sana memang teruk, kata, tapi tak apa, saya berjaya menguruskan kekerasan di mana, contoh apabila nak diketuk kepala, saya tahan dengan tangan, contoh. Ataupun apabila dia cuba merengkuh, menolak, memijak saya disarm dia, contoh. Itulah contoh. Kalau macam tu okey. Tapi nak pergi, tapi bila orang tu buat marah. Ni tu macam budak-budak macam tu, budak. Dia ni, tapi bila kita marah balik kita. Dia nangis pula kan, marah. Janganlah. Kalau kita menguruskan dan tunjuk contoh dekat rakyat, menguruskan kekerasan tu dengan cara macam mana. Berenang ke, saya di intercept, akhirnya saya terjun laut, saya tahan nafas 1 jam dekat bawah laut, saya berenang. Contoh saya bagi contoh lah. Menguruskan kekerasan. Ini awak surrender, tapi lepas tu bising. Janganlah macam tu. Tapi tak apalah, ini risiko masing-masing lah. Saja saya cakap secara umum, ke mana-mana pun, bukannya ke Gaza je, ke mana-mana sekalipun, menguruskan kekerasan tu, aggression management ni kena sentiasa ada. Kena fikir sekeliling, siapa kuat, siapa tak kuat, siapa lawan, siapa bukan lawan, siapa orang kata apa, advantage apa tak advantage. Kena fikir yang tu. Sebab apa? Sebab kita macam mana yalah, kita diberi ikhtiar kan untuk hidup, bukannya untuk saya saja nak main gamble, nak redah je dalam hidup ni. Aggression management tu penting. Aggression management tu memang penting lah. Terima kasih kepada arwah sifu saya lah. Doa dan rahmat kepada arwah sifu saya lah, yang banyak bercerita pasal aggression management ni lah. Mengajar pasal aggression management ni. Kita kena manage. Kena lah, bak kata orang tua-tua dulu sediakan payung sebelum hujan. Macam tu lah. Sediakan dulu. Menguruskan kekerasan tu, aggression management, pengurusan kekerasan tu penting, sangat penting. Bukannya di tahap yang biasa-biasa. Kena menguruskan kekerasan tu, kena jauhkan daripada bahaya, selamatkan keadaan, kan, keluarga, jiran, masyarakat. Kita nak selamatkan semua, nak selamatkan keadaan. Sebab jenayah ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Tapi kita kena prepare sikit lah. Prepare sewajarnya, prepare sikit. Tapi jangan bertindak di luar kemampuan atau kawalan. Sebab takut nanti dari segi perundangan kena balik kat kita lah. Macam kita belum tahap lagi untuk nak gamble macam apa yang berlaku di negara-negara ni, saudara mara kita kan, negara-negara di sana dah tahap gamble lah. Susah kat sana. Tapi kita masih ada lagi, kita boleh kontrol lagi.
boleh kawal lagi. Okey. Dan apa ni, contoh terbaik lah, saya nak kredit kepada sahabat saya, nama dia Nazmi saya sebut je, orang panggil Kurt Nazmi, Kurt. Tapi dia camera shy. Dia tak nak keluar dekat dalam selam bekas saya. Dia berjaya menyelamatkan ada satu, dikatakan orang lah, yang disyaki dia pun tak pasti, disyaki macam kena ancam lah. Dia tengok macam ada kecederaan sikit orang tu, dan dia selamatkan, dibawa ke balai. Itu aggression management. Even orang tu kata minta dia hala ke tempat tu lah, tempat yang dia diancam tu. Kawan saya Nazmi Kurt ni, dia sebenarnya dia orang famous Nazmi Kurt ni. Dia orang famous, tapi dia famous belakang tabir. Okey, tak apa, nanti kemudian lah dia kan Malaysia, susah nanti saya pujuk dia untuk masuk dalam ni selam bekas saya. Bagus tindakan dia tu. Dia tak pergi ke lokasi yang bahaya tu. Dia bawa orang ni pergi ke balai, tapi settle kat balai lah, balai yang pihak berkuasa selesaikan lah. Polis mungkin lebih arif lagi lah. Bukan mungkin, memang lebih arif lagi. Polis lebih arif lagi tentang perkara tu. Dan sahabat saya dengan sahabat dia seorang lagi ni selamat. Mangsa selamat, dia pun selamat dah, settle lah macam tu. Itu aggression management yang betul lah. Kan, last but not least, dia cerita pasal, kan netizen bising-bising pasal apa, ada yang balai diserang, bukan diserang, orang bergaduh kat balai. Lepas tu mungkin orang teringat dulu yang balai diserang masa kat Johor tu, dan apa lagi, beberapa lah yang berlaku dekat penguatkuasa lah kan. Penguatkuasa ni sedikit memang diajar tentang menguruskan kekerasan ni. Jadi mungkin ada netizen kata, kenapa tak tembak, kenapa tak pukul, kenapa tak. Dia bukan macam tu cara dia. Dia bukan macam tu. Dia bukan cara dia macam tu tau. Penguatkuasa dia tak boleh suka-suka hati macam tu. Dia kena control sikit. Dia ada degree yang kata apa, kesalahan tu dia ada cara dia nak handle. Dia tak boleh ni. Jadi memang betul kita sebagai masyarakat kita geram kan. Geram gila lah, hal lah pula ni kan. Tapi penguatkuasa, agensi, badan wajib, dia ada cara dia. Dia bukan boleh sewenang-wenang je macam tu. Tapi perundangan tetap tak lari dan mungkin boleh saya tambah sikit sini, penguatkuasa, agensi, badan wajib mungkin boleh menekankan lagi pasal aggression management ni punya konsep ni. Mungkin kena tekankan lagi, kena hantar kursus ke. Boleh kalau nak hantar kelas dengan saya dan sipu saya pun boleh, tak ada masalah. Boleh nanti mana tahu kan, kami ada buat kelas ke, boleh panggil kita menunjukkan, sebab ada yang dah mengakui bahawa tindakan yang sifu saya ajar kepada saya, arwah sifu saya, dan saya apply benda tu, ada yang akui benda tu setelah beberapa tahun tau. Bukannya mula orang macam kecap juga, betul ke cara macam ni. Ada yang kata cara menakut, ada yang kata cara terlalu berani, ada cara. Tapi saya apply kepada masyarakat sebab saya pun rakyat marhen, rakyat biasa masyarakat. Saya apply kepada masyarakat, kawan-kawan perakukan, sahabat-sahabat, orang ramai perakukan. Betul lah. Tapi setelah beberapa tahun lah. Tapi tak apalah, kita nak mendidik ni ambil masa kan. So boleh, sekiranya saya ada buat kelas ataupun saya panggil sipu saya buat kelas, nanti saya bagi tahu lah bila. Sepatutnya kalau tengok video saya lepas, kan saya ada kata nak buat kelas kan. Sepatutnya hari ni sepatutnya kelas dia. Tapi atas kesibukan masa macam-macam lah, cuti dan sebagainya, saya pun tak ada masa sangat. Tapi nanti saya cuba carilah masa. Tapi hari ni dah tak ada, memang tak jadilah kelasnya. Kita try buat lain lah, di lain masa. Saya akan bagi tahu, saya akan announce, kita akan buat kelas aggression management ni cara kampung-kampung. Saya tak suka nak cerita pasal yang rigid sangat pasal SOP, rigid sangat pasal perundangan. Itu ada pakar-pakar boleh terangkan, dah ramai pakar boleh terangkan. Tapi ini cara kampung-kampung, kita nak terus apply cara kampung-kampung. Kalau kata ada tok guru silat, itu kepakaran tok guru silat, belajar silat. Kepakaran master taekwondo, kepakaran sensei karate, itu kepakaran.
Senjata api semua ada kepakaran. Tapi yang saya nak sampaikan ilmu daripada arwah Cikgu Zahir ni yang kampung-kampung punya, yang kampung-kampung. So macam mana cara kampung-kampung untuk cara masyarakat rakyat Mahen, masyarakat cara aggression management, menguruskan kekerasan, cara simple-simple je, simple-simple. Cara pakar biar yang pakar uruskan. Ini saya cara yang simple-simple. SOP biar yang pakar SOP terangkan. Perundangan biar pakar perundangan terangkan. Ini kita beritahu secara kampung-kampung lah, simple-simple kan. Nak beritahu kita buat kelas secara macam tu supaya masyarakat lebih mudah faham, lebih apa kata apa, realistik, lebih apply. Itu untuk masyarakat lah. Sebab masyarakat ni banyak lapisan latar belakang. Jadi apa ni, bila cara simple-simple ni mudah mereka nak faham dan sebagainya lah. Jadi bolehlah nanti kalau saya ada kelas, saya akan bagi tahu bila kelas saya akan mungkin masukkan dalam YouTube ni ke iklan ataupun dalam sosmed ke, saya bagi tahu kelas kita buat simple-simple je untuk nak bagi faham. Lebih pada sharing is caring berdasarkan pengalaman. Tak adalah banyak pengalaman tapi adalah pengalaman. Serba-serbi bila orang sebut tu adalah sikit pengalaman. Tak adalah kata sembang pasal kosong je, tapi sembang kampung-kampung, sharing knowledge tapi baik pengalaman yang ada. Okey, sampai kat sini je video kali ni. Nanti saya akan buat video lain lah kalau ada situasi-situasi yang lain berkenaan dengan aggression management. Saya akan sentuhkan pasal aggression management saja buat masa ni, aggression management. Tapi saya rasa sesuai lah kalau teruskan pasal aggression management saja pun untuk pelbagai perkara pun okey. Tak kisahlah pasal sukan ke, pasal kehidupan seharian ke, pasal apa ke. Bolehlah aggression management ni membantu untuk kita mengurangkan risiko, tone down, lebih relax, lebih lebih manage. Okey, so ada hampir 1 jam. Kalau ada tersilap, salah, terkasar dan yang seterusnya, macam-macam lah, salah, silap, terkasar, terlanjur, tutur kata, minta maaf lah. Sepanjang hampir sejam video saya buat ni, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Sekian. Ada apa-apa nanti kita roger-roger lain. Teruskan tengok video The Hitcher ni. Tak tengok semua pun tak apa, tengok separuh-separuh pun tak apa, tengok sikit-sikit pun tak apa, tengok hujung-hujung pun tak apa. Tak kisah. Kalau nak subscribe, tak nak subscribe pun tak apa, nak like boleh, tak nak like pun tak apa. Tengoklah macam mana pun. Saya okey je. Nak tengok esok lusa tulat, nak tengok macam mana, nak share ke tak nak share ke, saya okey je, tak ada apa. Benda ni sharing is caring je. Siapa rasa manfaat, siapa rasa macam mungkin mengarut, tak kisah, saya open je, sebab saya pun tak ada sentuh siapa-siapa. Bab perundangan pun tak sentuh dan sebagainya. Kita open je, kita sharing is caring. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.